Tapi dalam macam penghasilan tu, macam Dr. Ayi tanya tadi, Abang Saiful, adakah macam pelakon ni dia dibagi ruang untuk improvise ataupun untuk menambah baik? Rasa kita kalau buat macam ni lebih baik, lebih nampak real. Boleh ke tak boleh? Tidak dinafikan juga sebenarnya. Kebanyakan karya yang saya terlibat lah, saya tak tahu karya yang lain lah. Okay. Kebiasaannya memang pengarah ada bagi kelonggaran. Tapi kita kena tahu ada dua risiko. Okay. Sama ada diterima atau ditolak. Tapi kita kena berani lah. Kena mati tu saya kata, biar kita sakit mencuba daripada kita seksa menyesal. So sebenarnya kita memang open. Okay. Bukan saja pelakon, kadang-kadang kru sendiri pun boleh bagi bersuara untuk